Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #SMASKP Cermelang Duniawi Ukhrawi. Kembali bersama kami dalam SMASKP TV. Anda bersama saya Nurul Izzah Khadijah binti Muhammad Saad selaku wartawan anda untuk wawancara kita pada hari ini. Yang pertama sekali saya mengalu-alukan kedatangan Encik Muhammad Suraimi bin Muhammad Saleh, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pengurusan Sekolah. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan kerana sudi datang ke Sekolah Menengah Agama Sains Kuala Pilah. Kami pihak sekolah berbesar hati dan mengalu-alukan kedatangan Tuan ke sekolah kami. InsyaAllah Tuan, hari ini saya akan tanya Tuan beberapa soalan. Boleh Puan ya? Boleh. Alhamdulillah. Nak kata tak boleh, boleh? Okay. Mesti kata boleh kan? Silakan Izzah. Untuk soalan pertama Tuan, boleh Tuan berikan sebab kenapa Tuan memilih Sekolah Menengah Agama Sains Kuala Pilah ini sebagai sekolah penanda aras untuk lawatan PPD pada kali ini? Okey, baik. Terima kasih Izzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Baik, terlebih dahulu saya dari PPD Bangsa Pudu bersama dengan rombongan seramai lebih kurang 18 orang datang ke Smart SKP ini. Sebenarnya pemilihan sekolah ini adalah cadangan juga dari pihak PPD Kuala Pilah. Dan di peringkat awal kita cuma menerima nama-nama sekolah-sekolah cadangan dan kita yakin sekolah-sekolah ini adalah sekolah-sekolah yang terbaik di PPD Kuala Pilah ini. Jadi bila kami sampai di sekolah ini dan bila kita lihat pembentangan daripada pihak pengetua, kita dapati bahawa sekolah ini adalah bukan calang-calang sekolah. Bukan calang-calang sekolah. Dan kami sangat orang kata terkesima apabila pengetua membentangkan pencapaian-pencapaian yang telah pun dicapai oleh sekolah lah. Walaupun enrollment muridnya tidak begitu ramai, lebih kurang dalam 200 lebih, dan bilangan gurunya adalah lebih kurang 50 orang saja, tapi keputusan yang kita nampak yang telah dicapai oleh pihak sekolah begitu baik. Dan ini secara tidak langsung menjadi satu kekuatan kepada kami di PPD Bangsa Pudu, terutamanya pihak pengetua guru besar, untuk bawa balik tips-tips ataupun orang kata petua yang telah dibentangkan oleh pihak pengetua untuk kami bawa balik ke PPD Bangsa Pudu untuk cemerlang juga seperti mana sekolah ini. Jadi pemilihan sekolah ini secara tidak langsung adalah tidak salah dan kami mengucapkan juga jutaan terima kasih kepada pihak PPD Kuala Pilah. Okey, terima kasih Tuan atas jawapan sebentar tadi. Okey, untuk seterusnya pula Tuan, boleh Puan kongsikan apa yang Puan dapat semasa lawatan ke Sekolah Menengah Agama Sains Kuala Pilah dan berikan saranan atau kemajuan yang sekolah boleh laksanakan pada masa-masa akan datang? Okey, yang tak silap saya lebih suka apabila pengetua terangkan tadi berkaitan dengan duit. Duit tu bagi saya dia memberi makna yang bukan kepada aspek duniawi sahaja, tapi duit itu apa tadi Aisyah? Doa, usaha, istiqamah, tawakal. Jadi itu adalah 4 aspek yang digabungkan dengan perkataan duit. Dan jadi dianya memberi sentuhan kepada kita lah yang dapat menghayati maksud duit itu sebenar. Jadi kalau pada saya untuk saranan kepada pihak sekolah, teruskan perkara yang telah dibuat ini dan sentiasa mencari orang kata kekuatan anak-anak kita supaya apa yang mereka capai yang ada sekarang mungkin akan lebih cemerlang di masa yang akan datang. Itu yang kita harapkan. Tapi buat masa ini, setakat ini memang saya sangat kagumlah dengan pencapaian sekolah ini. Okey, terima kasih Tuan. Seterusnya untuk soalan yang terakhir pula ya. Okey, boleh berikan sedikit tips atau nasihat serta harapan Tuan kepada warga-warga Sekolah Menengah Agama Sains Kuala Pilah? Okey. Terima kasih atas soalan tu. Okey. Pada kami mengharapkan agar pencapaian di sekolah ini menjadi contoh kepada sekolah-sekolah yang lain. Sebab perkara yang baik itu teruskan, okey. Bukan senang untuk satu-satu sekolah itu naik. Tapi kalau nak jatuh tu agak mudah.
Dan saya percaya apabila satu-satu sekolah itu mencapai kejayaan, ianya akan menjadi orang kata tumpuan daripada sekolah-sekolah yang lain. Apatah lagi sekolah-sekolah di PPD Kuala Pilah ini tidak begitu banyak. Maka saya percaya ada satu persaingan yang sihat, yang kuat. Jadi teruskan untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang. Hasil kerjasama daripada guru-guru yang cemerlang, murid-murid yang cemerlang, dan pastinya bila nak dapatkan cemerlangan itu, sekolah itu dipimpin oleh pengetua yang cemerlang. Jadi tahniah kepada warga sekolah. Okay, terima kasih Tuan atas jawapan sebentar tadi. Alhamdulillah, dengan kesempatan yang ada ini, saya wakil pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada PPD Bangsa Pudu kerana telah memilih Sekolah Menengah Agama Islam Kuala Pilah ini sebagai penanda aras dan sudi membuat lawatan ke sekolah kami. Doakan kami sentiasa berjaya dan sukses ya Tuan. InsyaAllah. Amin, insyaAllah. Sekadar itu untuk hari ini, saya akhiri wawancara kita dengan serangkap pantun. Boleh Tuan? Silakan. Anak itik pulang petang rumah petani. Perkara yang baik dibawa pulang. Andai terkurang tinggal di sini. Sama-sama kita. Sekian Smart KP Cemerlang Duniawi Ukhrawi. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.